Okay, Noah. Ya. Okay, Noah tahu tak nama tempat kita duduk ni? Kan The Stones, kan? Ya. Okay, kalau The Stone tu buang S, buang T dengan buang S tu, dia jadi apa? Cuba baca tu. Tak tahu. Baca-baca. Dia The one. The one. So maksudnya you are the one for me. Okay. Tak boleh diam ni, tak boleh diam. Tadi dah tak jadi ni, kasih jadi Kasih jadi. Bang, jadi tadi tau. Okay. Okay, Noah. Okay, Noah pernah tengok cerita Upi Ipin tak? Pernah? Okay, pernah tengok. Noah tahu tak watak Jarjit dalam cerita tu? Tak tahu. Tak tahu. Kau ni kan? Okay. Dalam cerita tu, watak Jarjit tu, dia kalau nak bagi pantun mesti dimulai dengan 2-3, 2-3 cerita kan? Ya. Okay, tahu tak kenapa? Tak tahu. Sebab kalau satu tu Noah, satu-satunya untuk Aina. Okay, kan bila bangun pagi, okay, soalan dia adalah tahu tak apa beza bila Noah bangun pagi masa Noah bujang dengan masa Noah dah berkahwin? Tak Apa tahu. yang Noah dengar perbezaan dia? Kahwin dengan bujang je lah. Okay, tak tahulah kan? Tak tahu lah. Okay, kalau masa bujang, pagi-pagi Noah akan dengar bunyi okay? Masa dah kahwin, Noah akan dengar morning sayang.